Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ayat sikit lah. Pak saya pilih ni rumah pejama ni, saya kata ngam lah kalau bahasa kita. Dari segi dekornya, dari segi makanannya, dari segi flow aturan majlisnya. Alhamdulillah semua jalan dengan lancar. Walaupun kita delay sikit tadi, delay pun bukan sebab tim rumah pejama, sebab family kita ramai tajuk. Nak ambil gambar. Tapi bagusnya set dia, kita bagi je free time tu tadi. So insyaAllah siapa-siapa plan nak buat sini, kita punya feedback setakat ni Alhamdulillah lah. Semua A+ lah setakat ni. Alhamdulillah. Padamu Jakarta, wahai adindaku dimanapun aku berada. Engkau dalam lamunanku, di kota manapun aku. Sejauh rasa rasa lega lah sebab actually kita pun tak plan pun nak buat kat rumah pejama yang mula tu. Kita just tengok mana-mana dewa yang sesuai. So kita rasa kita buat pilihan yang tepat dekat rumah pejama ni sebabkan makanan dia pun sedap, dekor pun cantik, kawasan sekitar pun okey. Kira kita tak payah nak shoot kat luar, kat area sini pun dah boleh shoot ke. So far punya puas hati lah kita tunggulah gambar yang official daripada pejama ni. Dapat saya flow tu memang membantu lah. Sebab bagi pengantin ni kita semestinya dia tahu sebenarnya aturan-aturan tu. So dia kena macam flow manager ni memang paling penting lah di setiap majlis perkahwinan tu. Patutnya ada untuk memastikan kita punya majlis tu berjalan dengan lancar. So far pejama punya flow, kru apa semua tip top. Kita bagi A+. Sebab rumah pejama ni berkonsepkan rumah modern. Kalau saya, rumah pejama ni first kali saya tertarik dengan dia punya package lah. Sebab dia punya package kiranya macam include semua dah. Saya just nak cari baju kahwin, settle organ aku di situ je. Kalau lain semua rumah pejama boleh provide. So situ orang kata memudahkan pengantin lah cerita. Itu antara kita pilih rumah pejama ni lah. Dekor ni lawa sebab abang Jamil bagi kita banyak pilihan, banyak food untuk kita pilih. Macam yang kita rasa kita nak, kita boleh je royak. So dia nak lagu mana, nak gitu, nak gini. So dia memang akan ikut kita, tanya kita betul-betul ke nak ni konsumer. So far saya berhatilah dengan dekor-dekor. Kena match dengan baju korang, kena dengan vibe korang. Sabar kelima. Ingat dakwah, ingat rumah pejama.